Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar sahabat-sahabat saya? Moga kalian semua sentiasa sihat dan dipermudahkan setiap hari. Dan kepada sahabat-sahabat saya yang lagi sakit, moga Allah memberikan kesembuhan kepada sahabat-sahabat saya semua. Okey sahabat-sahabat, kegiatan saya di pagi hari ini, saya nak bongkar balik saya punya bunga-bunga yang di dalam ni. Kita nak susun semula, iaitu susun atur. Kita nak buat yang lain pula lah. Ni dah pattern lama, so nanti kita nak buat kita nak ubahlah baru. Dah bosan dah asyik gini je dia punya aturannya, so kita nak ubahlah sikit. Kita nak ada bunga baru nanti dekat sini. Nanti sahabat-sahabat tengoklah macam mana pengakhirannya nanti. Okeylah sahabat-sahabat, teruskan menonton kegiatan saya di pagi hari ini. Semoga sahabat-sahabat saya terhibur. Enjoy.
Okey sahabat-sahabat, ini yang terkini, tapi itulah saya rasa macam tak menarik pulanya. Cubalah kita letak yang itu, mesin jahit itu kita letak dekat sini. Kita tengok mana yang cantik, dia letak dekat sini ataupun di situ. Okey, jom kita cuba. Okey sahabat-sahabat, buat sementara ni kita dekor macam ni dululah ya. Nanti bila mood kita ni dah betul-betul okey, nanti baru kita nak betul-betul ubah bunga yang mana sesuai kita nak letak. Bunga yang ada kat sini semua ni saya dah bubur di sana. Nampak tak? Kita dah kemas dekat situ. So sekarang ini ya bunga viral ni yang saya tanam tempoh hari, yang saya beli di TikTok. Saya nak susun-susun dia semua di sini. Jomlah kita sambung mengemas dan berdekor-dekor. Jom. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bunga kita ni inilah koleksi terbaru saya. Dah siap dah kita susun dekat situ cantik-cantik. Alhamdulillah. Yang ini ada tempat dekor baru. Ini sebenarnya dah lama saya beli ni sahabat-sahabat. Dia macam apa ni? Yang macam basikal ni dah lama saya beli. Baru hari ni berpeluang
kita nak susun dia setuju cantik. Beginilah keadaannya. Baru sedap mata kita memandang. Untuk di area ni beginilah rupanya bila saya dah siap dekor-dekor sikit. Tapi itulah yang kat situ tu macam tak berapa nak best sangat. Tapi tak apalah, nanti ada free mood pun kita datang balik baru kita tukar balik. Dan sini pun dah siap dah, alhamdulillah. Selepuk kita kat situ. Sekarang saya nak basuh lantai. Tadi dah sapu, lepas tu kita nak siram bunga pula. Okey, jom lanjut. Alhamdulillah sahabat-sahabat, dah siap dah semua aktiviti saya di pagi hari ini. Letih. Beginilah keadaannya sahabat-sahabat selepas kita dekor-dekor di balkoni pula di kita di beranda rumah kita ni. Alhamdulillah. Tengoklah sahabat-sahabat, nanti kalau mood dah baik, mood meronta-ronta nak kemas lagi, kita ubah lagi lah. Alhamdulillah. Okeylah sahabat-sahabat, terima kasih yang dah menonton video saya daripada mula hingga akhir. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.